Tiga sebab utama kenapa saat ini emas meningkat sangat tinggi dan kenapa tuan-puan masih lagi berbaloi kalau nak menabung emas. Sebab yang utama adalah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Apabila pelabur merasa saham mereka tidak stabil atau ekonomi mungkin perlahan, mereka akan cari aset yang lebih selamat, safe haven, iaitu emas. Sebab emas dianggap aset yang boleh melindungi nilai kekayaan. Faktor yang kedua kenapa emas naik adalah permintaan yang tinggi dari bank-bank pusat dunia dan institusi. Banyak negara sekarang, contohnya daripada negara besar China, India, Poland, mereka terus menambah aset emas ke dalam simpanan reserve mereka. Ini adalah sebab mereka nak mengurangkan kebergantungan terhadap USD dan mereka nak diversifykan aset yang mereka ada. Ini bukan permintaan biasa tuan-puan ya. Bank-bank pusat sedang beli emas secara besar-besaran dan keadaan inilah sengaja menyokong harga emas kerana aset fizikal emas yang ada di pasaran sekarang menjadi sangat terhad. Bermaksud demand terlalu tinggi. Dan yang ketiga adalah kesan inflasi dan kelemahan mata wang. Apabila duit kertas kita makin lemah, hutang kerajaan makin tinggi, kuasa beli duit akan jatuh. Emas pula, emas mengekalkan kuasa beli. Sebabkan emas ini tidak boleh dicetak, tidak boleh dicipta, tapi hanya boleh ditempa. Itulah sebab kenapa orang ramai jadikan emas sebagai penyimpan nilai ataupun penyelamat nilai. Apabila harga barang makin lama makin naik. Walaupun emas masih lagi tinggi, kenapa tuan-puan masih lagi berbaloi menabung emas? Antara faktor yang tuan-puan kena ambil kira, emas adalah pelindung nilai. Emas melindungi kesan inflasi duit. Yang kedua, tuan-puan boleh diversifykan portfolio kewangan tuan-puan. Walaupun pasaran saham atau bond turun, emas sering memberi kestabilan. Ini bermaksud jika pasaran lain jatuh, emas boleh seimbangkan portfolio pelaburan tuan-puan. Dan yang ketiga, permintaan emas sentiasa ada. Permintaan emas ini dia bukan ikut trend, tapi dia sentiasa relevan untuk jangka masa panjang.